tuan-tuan kalau nak tahu macam mana kita buat Fabrigo 100 gram, dia kena pakai satu mesin namanya blanking machine. Mesin dia. So daripada ini yang dapat blanking. Blank. Kalau tengok, nampak? Ini dapat daripada mana? Ini dapat daripada rolling machine. Ini rolling machine. So, roll punya roll dapat rolling. Lepas rolling, masuk blanking. So, lepas blanking, kemudian kita akan compress. Compress ini dapatlah 100 gram. Lepas itu kita akan pergi buat finishing. Okey, dengan atas. Okey, ini blank. Okey, tengok. Saksikanlah wahai dunia. Macam mana kita buat 100 gram. Tada! Si 100 gram tak ada nombor siri, boleh tulis nama Syukur kah, Lutfifli kah. Tapi shop number lain. Shop number lain. Itu laser. Okey, puas hati. Pusing belakang, pusing. Okey, cantik lah.